Maka dengan ini berakhirlah sesi pembelajaran kita untuk Ramadan 2025. Tahun ni memang sangat meriah sebenarnya. Ramai sangat orang masak, ramai orang tersenyum dan ramai juga orang termenung melihat masakan seorang-seorang. Dan sejujurnya dalam banyak batch tahun ni lah yang paling teruk dalam sejarah. Pada Khairul Amin, kita orang buat tak jadi. Kita nak ikut step semua, tak jadi. Ya Tuhanku, permudahkanlah urusan kami membuat resepi Khairul Amin. Hindarilah daripada telur hancur, lesung terbelah, kek pisang hangus, jak air bocor, dapur terbakar, pancake terburai, bekas tapawai berlubang, tepung jadi bubur bayi. Jauhilah ya Tuhan, jauhilah. Can you see? I have been laughing so hard. So I have been trying to be nicer, okay? Because ada orang cakap why you laugh at everybody? But it's so funny. Even Khairul Amin is so funny. The comments especially, so funny. Tapi apa-apa pun orang kata selamat mencuba lah. Asalkan rumah kau tak terbakar, panggil bomba datang berlumba-lumba je dah lah. Tak pasal-pasal pula tiba-tiba jadi 30 hari 30 kes bomba. Pasal apa? Semalam aku scroll TikTok, aku nampak satu video ni kan, dia punya minyak sampai berapi-api. Dek, minta maaf nak tanya, kau buat resepi Khairul Amin ke kau buat eksperimen chemical reaction? Kepada Khairul Amin, kami buat lagi. Kepada Khairul Amin, saya buat jadi. Saya ikut steps, memang jadi. Kepada Khairul Amin, saya buat jadi. Kepada Khairul Amin, saya ikut step, memang jadi. Kepada Khairul Amin, saya buat jadi. Jadi. Kepada Khairul Amin, kita buat jadi. Yang dihormati Cik Khairul Amin, saya nak memaklumkan mengenai satu fenomena yang sedang berlaku. Dan fenomena ini mengundang kebimbangan dalam kalangan kami, ketua-ketua keluarga di seluruh negara. Saya sebagai orang India pun terjejas dengan benda ni. Fenomena ini adalah satu fenomena di mana orang rumah membeli bahan mentah ataupun ramuan yang tidak digunakan. Tin carbonara dalam tin tu dah berapa bulan dia simpan? Yang bergaduh ni 3 orang. Saya, mak saya dengan kakak saya. Seorang salah tengok resipi, orang ni cakap lain, orang tu cakap lain. Yang pegang tengok resipinya, orang lain gaduh. Api dia pakai yang atas bawah kipas, atau yang atas saja, atau yang bawah saja, atau yang tepi. Cakap je lambat setengah cawan. Kepada Khairul Amin, saya tak buat pun. Saya dah hafal semua step, saya dah save semua video, tapi saya malas nak buat. Jadi itulah dia kemeriahan Ramadan kita untuk tahun ni. Macam-macam ragam korang boleh tengok. Daripada yang masak paling tercorot sampailah kepada pelajar yang paling cemerlang dapat anugerah dekan. Ada yang masak kat kampung dan ada juga yang masak jauh di luar negara. Ada yang buat yang makanan yang terus boleh dimakan, ada yang buat cantik tapi tak boleh ditelan. Ada adik-adik yang baru belajar nak masak, ada atuk nenek yang memang dah expert ada dekat dapur. Ada juga yang bujang masak dalam kesunyian, dan ada juga yang berpasangan yang buat semua orang jealous. Kepada anda semua, nak ucapkan terima kasih. Saya takkan boleh buat semua benda ni tanpa sokongan daripada anda. Nak mohon maaf kalau ada sebarang kekurangan, dan kalau panjang umur insya-Allah tahun depan kita jumpa lagi. Assalamualaikum.